bersama. Pohon beringin tegak berdiri. Alam dipelihara, bumi diindah. Tunjang utama masyarakat madani. Dengarlah kisah, wahai teman, tentang bumi sebuah taman. Jika musnah segala hutan, hilanglah berkat warisan taman. Tik, tik, tik. Kerum. Pon, pon. Bunyi apa tu? Bunyi tentara putih bukit je. Bukanlah. Itu bunyi kemajuan. Katanya lah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Wajar Dewan. Kami semua terbadak di sini bukan sembarangan. Kami datang membawa mesej bermakna. Dengar-dengarkan ya. Tengoklah pandang kita. Kemudian mencakar langit. Projek mega sana sini. Hebat, memang hebat. Tapi kenapa ada bau busuk? Rasa macam sudah asap toksik. Berdebu. Jalaku. Mana pergi oksigen aku? Tengok tu. Hah? Aku tu yang terjemnya je. Paling nak tambah gangguan. Sekarang kalau celup kaki je, terus berubah warna kulit. Berwarna plastik dan situasi. Ya. Bukan itu sahaja. Tengok dia sudah rumah kita. Sama saja cakap sampah dari tingkat atas. Ada pula yang bakar sampah pukul 12 tengah hari dengan suara panas. Bunyi apa tu? Wahai perubati, apakah masalah kamu? Saya baik-baik saja. Cuma yang sukar sedikit untuk bernafas apabila langit biru dipenuhi asap tebal. Kasihan. Look. Saya pun sedih juga. Ikan, oh ikan, kenapa engkau sedih? Macam mana saya tak sedih? Nasib jadi hijau. Nasib jadi hijau. Oh, kasihan yang kamu dua. Tapi saya berkesian juga. Pokok kemarin saya yang saya sangat pegang setiap hari telah hidup tanpa belas kasihan. Kasihan. Pokok sasni ditambah pula rasa berkebun-kebun. Apalah nak jadi? Kadang-kadang saya tanya, adakah Maisa lupa bahawa alam ini bukan milik kita sahaja? Alam bukan sahaja warisan daripada nenek moyang, malah pinjaman kepada generasi yang akan datang. Kalau hari ini kita tamak dalam bus, Hutan ditebang, sungai dicemari, udara yang tercemar, asap tebal di mana-mana. Sayangi alam kita, demi masa depan kita. Apa lagi yang tinggal kepada kita? Fikir-fikirkanlah. Monyet ditebang. sebab itulah kawan-kawan, kita tidak boleh jadi masyarakat yang membangun. Tetapi mentaliti purbakala. Kita hendakkan masyarakat madani. Madani? Apa kaitannya dengan pokok dan sungai? Macam tak ada kaitan pun. Masyarakat madani itu ada nilai ihsan dan kemampanan. Fikir dahulu sebelum bertindak. Bertindak segera. Apa kau ni? Orang yang madani, otaknya cerdik dan jiwanya bersih. Mana ada rasa sungai suci? Demi itu
bernilai pada tingginya bangunan, tetapi pada lestarinya alam sekitar yang diwariskan. Setuju. Bayangkan kalau alam kita bersuara. Mahkamah Alam kini bersidang. Faham. Saksi alam sila bersuara. Aku pokok yang selama ini memberi tuduhan, tetapi mengapa aku ditebak tanpa belas kasihan? Aku sungai yang memberi kehidupan, tetapi mengapa aku dijadikan tempat pembuangan? Siapa pula yang dituduh hari ini? Kita Apakah kesalahan mereka? tukang pokok di sana sini buang sampah merata-rata, bakar sampah di tempat terbuka, alam kita terus dihancurkan. Jangan berkelana entah ke mana, hilang maruah, hancur negara, pulangkan semula alam sekitar, air mata berubah segalanya. Apakah hukumannya menanti? Banjir, ceroboh, kerusakan kehidupan. Adakah kita mahu hukuman ini berterusan? Tidak. Umpan diri semua yang terlambat. Kalau begitu, mulai hari ini kita pada kata kita dari yang buruk kepada yang baik. Nak keluar dari barang, jangan lupa bawa beg air sendiri. Beg plastik tu, Tolak ke tepi. tetapi dahulu ramai berkata, Buang satu plastik je, bakar sikit sampah je. Sikit-sikit itulah lama-lama menjadi bukit. Betul, betul, betul. Air mata berubah segalanya. Apakah hukumannya menanti? Banjir, ceroboh, kerusakan kehidupan. Adakah kita mahu hukuman ini berterusan? Tidak. Umpan diri semua yang terlambat. Kalau begitu, mulai hari ini kita pada kata kita dari yang buruk kepada yang baik. Nak keluar dari barang, jangan lupa bawa beg air sendiri. beg plastik tu, Tolak ke tepi. tetapi dahulu ramai berkata, Buang satu plastik je, bakar sikit sampah je. Sikit-sikit itulah lama-lama menjadi bukit. Betul, betul, betul. Setiap perubahan besar Bermula dengan satu langkah, satu tindakan, satu kesenangan, dan satu masyarakat yang peduli. burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Kelestarian alam sangat dijaga, masyarakat madani aman sentosa. Bumi ini bukan milik kita, dia pinjam